Antaranya kita ambil tindakan pada malam ni, partition ini tanpa kelulusan dan ia akan dipecahkan lah oleh staf DBKL. DBKL menggunakan lesen ni untuk memberi peluang pada mereka ya, to comply dengan syarat-syarat yang dikehendaki. Tetapi biasa mereka ni lah suka mengambil kesempatan ya, bagi peluang mereka buat yang sebaliknya. Jadi kita cadangkan besok supaya terus tutuplah premis ni. Ya, dan saya kata tindakan drastik yang boleh kita ambil, kita boleh pecahkan semua partition. Kalau kita buat rumah partition ni hancur, nak pulihkanlah, ambil masa. Mudah-mudahan nak pulihkan balik. Kita harap dengan adanya pelibatan NGO ini, satu, merupakan sokongan kepada agensi. Nombor dua, mungkin bermata dan telinga kepada pihak kerajaan. Tapi apapun kita harap perkara seperti ini akan terhenti dengan adanya aktiviti berterusan daripada pihak penguatkuasaan. Ya. Dan kita harap orang ramai yang mempunyai maklumat terus menyalurkan maklumat kepada agensi atau kepada kita untuk kita bawa kepada pihak kerajaan untuk diambil tindakan.